Assalamualaikum dan salam sejahtera calon SPM 2025 bersama dengan Cikgu Faiza. Kita lihat contoh soalan kebat nombor 4. Saya berikan contoh, ini antara contoh soalan nombor 4, bahagian individu, bahagian A. Kita lihat, huraikan peranan pihak sekolah untuk memastikan murid minat belajar. Mari kita lihat jawapannya. Pihak sekolah perlu memainkan peranan dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif supaya murid berasa selesa dan selamat untuk belajar sekaligus meningkatkan motivasi dan tumpuan mereka dalam bilik darjah. Selain itu juga, pihak sekolah hendaklah menggalakkan penggunaan kaedah pengajaran yang menarik dan interaktif seperti pembelajaran berasaskan teknologi, aktiviti berkumpulan dan pendekatan kreatif agar murid lebih terlibat secara aktif dan seronok dalam proses pembelajaran. Seterusnya, pihak sekolah wajar menganjurkan program sokongan akademik dan kokurikulum yang menyeluruh bagi membantu murid mengenal pasti minat dan potensi diri serta membina keyakinan untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan. Ingat, soalan 3 dan 4 ialah soalan kebat. Pastikan beri 2 atau lebih isi. Selamat mencuba. Bye.